nak buat video. Tapi sebelum tu, jom kita sama-sama keluarkan barang basah. Okay? Sebab nak masak hari ni. Masak apa Ayam ke daging? Ayam ke daging? Pilih untuk Fiza. Ayam ataupun daging cincang. Ini besar sikit. Okay. So, kita letak sini. Sementara, sekejap. Sinki penuh. Jom temui Fiza basuh pinggan. Tak, temui Fiza basuh pinggan. Jadi sekarang Fiza banyak masak. Sebenarnya saya makan luar. Dia makan luar macam kadang over budget. Over budget tau. Masak kat rumah lah. Masak kat rumah kita beli air. Kita ambil barang basah. Barang basah. Mesti masak kat rumah. Macam tu. Itu mungkin RM1,500, RM2,000 kan. Tapi kita makan luar. Kadang makan luar portion dia sikit. Jadi kita terus over budget. Memang si rasa tak cukup je sebelum ni. Tapi sekarang ni kita kat contoh lah kan. Income tu RM1,500, RM2,000. Jadi kita masak kat rumah, beli barang basah kan. Kita masak kat rumah. Semua buat sendirilah kat rumah kan. DIY. Memang alhamdulillah cukup. Kira macam pandai manage. Kira macam sebelum income masuk, gaji masuk, duit ada lagi. Alhamdulillah macam selamat ataupun stable, selamat. Sebelum duit tu habis, sebelum gaji masuk, duit ada lagi. Jadi kita ada RM1,000, kita makan luar semua, over budget RM1,500. Tapi belum hujung bulan lagi, belum gaji lambat lagi. Betul? Dia bizar sebenarnya. Capek-capek ni, jom kita buat. Bersih. Dah habis buat video, kita masak. InsyaAllah tengok macam mana nanti. Mungkin Fiza record, Fiza masak nanti kan. Kalau sempat lah. Fiza dah cuba tanya diorang dah. Jomlah masuk sama-sama buat video, buat konten. Tak nak. So kira macam keluarga Fiza bukan keluarga artis, bukan keluarga yang suka buat video ke, tak ada. Diorang record video pun ambil gambar, simpan sendiri. Tu keluarga Fiza. Mak ayah Fiza, adik-adik Fiza, suami Fiza. Kita orang ambil gambar, buat video, simpan sendiri. Tapi untuk public, untuk YouTube, dah tanya diorang tak nak. So kita hormatlah privacy orang. Tapi kalau kat luar tiba orang sebarkan ke apa, muka ala keluarga Fiza ataupun suami Fiza ke, itu bukan urusan Fiza. Yang penting dari side Fiza jaga privacy.